nak masak spaghetti. Ni kita dah rebus. Kita pakai angel hair. Spaghetti yang jenis angel hair. Ni kita dah ada bawang putih. Ni kita pakai bawang Holland, tomato, capsicum. Mana yang ada lah ni kita letak je. Ni ada daging kisar. Saya nak start masak. Jom kita masak. Okey, kita tumis bawang Holland yang kita dah dadu ni dengan bawang putih. Kita pakai sos je yang dah siap ni. Instant je. Okey, sekarang kita nak letak tomato. Tomato ni. Okey, sekarang kita letak capsicum lah. Sekarang kita letak daging kisar. Itulah kita ada mushroom, kita tambah aja mushroom. Kita masak dulu, nanti baru kita letak sos. Saya pakai Prego je. Sekarang kita nak letak sos dia. Saya suka pakai yang kaca ni, yang betul kaca ni. Macam ni. Sekejap lagi dah siap lah ni. Nanti cukup lah kita letak rasa dulu. Nanti kita letak. Saya pakai gula sikit, tapi pakai coconut sugar. Kalau tak dia masam sangat ni. Sos ni dia memang masam. Jadi kena balance kan letak gula. Saya pakai gula ni, coconut sugar. Tu dia dah letak sugar tu. Coconut sugar. Rasa lah dengan garam kalau nak letak perasa. Tapi saya letak garam dengan sugar je. Tunggu dia masak. Okey, dan dah siap. Rasa pun dah power. Ni kita nak air fry dia. Masuk kat air fryer. Dah terkeluar pula cheese dia. Dah siap spaghetti kita.